Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So korang tahu tak, pembunuh senyap dalam masakan Melayu kita bukan setakat garam yang serbuk putih tu tau, tapi sebenarnya adalah condiments yang korang pakai, macam sos, apa lagi, kicap, sos tomato, sos cili dan lain-lain lagi lah. Aku tak nak tunjukkan brand apa sebab aku risaulah kan nanti kena tuduh pula aku nak jatuhkan brand-brand kicap dan condiments yang lain. Ni aku bagi tahu as general je lah. Any brand kicap ke any brand sos ke semua sama je, okay? Aku rasa bukan korang je lah kot yang tak perasan benda-benda ni. Aku pun sama juga dulu, okay? So hari ni aku nak dedahkan kenapa sos-sos semua ni dia sebenarnya bahaya untuk kita punya kesihatan, dan kita sebenarnya kita tak sedar kita dah guna benda ni terlalu banyak. So let's talk about it. Ramai orang ingat bila kita tak letak garam putih dalam masakan kita tu selamat. Kita asyik duk fokus dekat garam yang putih tu je tau. Tapi korang sendiri tak nampak yang korang dah tambahkan sos, apa lagi, sos tiram lah, sos ikan lah, sos tomato lah, sos cili lah, berlapis-lapis. Korang tahu tak, satu sudu sos tiram tu equally dengan 800 mg natrium. Sebenarnya limit kita punya sodium 2000 mg tau per hari. So dekat satu sudu sos tiram je pun dah banyak dah sodium dekat situ. Belum lagi kalau korang campur kicap lah, korang campur apa lagi, sos cili lah, lagi bertambah-tambah sodium tu. Ibaratnya korang dah memang dah overdose garam dah sebelum korang sempat makan lagi. Belum lagi korang tambah MSG, dah tambah garam, dah tambah semua tu, rasa tak sedap, kita tambah lagi MSG. Nanti at the end apa-apa salah MSG. Yang benda lain korang tutup mata, korang tak tengok. Salah jangan macam tu. Pernah terfikir tak kenapa orang yang kena hypertension tu dia selalu rasa makanan dia tu tawar, padahal dia dah tambah dah garam lah apa, tapi macam rasa tak cukup lagi. Aku bagi contoh paling senang lah. Paling senang macam korang makan bakso kan. Okay, bila korang makan sekali rasa kuah dia rasa tak cukup, okay, kita tambah kicap, kita tambah sos, kita tambah cuka, kita tambah garam, apa lagi, kalau tak cukup kita tambah MSG. Kat situ korang salah. So why can this happen to you? Sebenarnya lidah kita dia dah jadi macam tumpul tau, ataupun kita cakap as desensitized lah. Kiranya macam otak korang ni dia dah ketagih garam tu. Makin banyak korang makan masin, makin tumpul lah deria rasa masin korang tu. Dan at the end of the day korang keep tambah lagi sos lah, perencah lah, macam-macam lah. Kitaran ni lah yang buat hypertension korang tu naik menggila, faham tak? Kebanyakan ciri-ciri orang hypertension macam tu lah. Dia selalu rasa tak cukup masin, tambah lagi, tak cukup masin, tambah lagi. Cumanya banyak sebenarnya orang tak faham macam mana daripada sodium tu boleh menyebabkan hypertension. Ni aku nak terangkan korang. Tak kira lah Gen Z ke, Gen Z dia masih boleh nak dengar lagi ilmu-ilmu baru millennials. Millennials dia susah sikit. Aku akan cuba terangkan dalam bahasa yang paling mudah. Okay, sodium tu which is garam lah, dia ni macam magnet air tau. So bila dalam darah korang tinggi sodium, garam tinggilah kiranya, so dia akan tarik air masuk dalam ke saluran darah. Okay, darah akan jadi heavy, so volume pun meningkat dalam saluran darah tu. Okay, dan tekanan dalam paip darah korang tu dia jadi tinggi, faham tak? So jantung korang tu dia macam work overtime tau untuk pump darah korang tu. Lama-lama slow kan, jantung korang lama-lama dia jadi macam dah give up dah. So bila tekanan darah tinggi ataupun hypertension terlalu tinggi, ada dua hal yang kemungkinan akan berlaku lah, which is sakit jantung dengan stroke. Banyak gila orang yang confuse sakit jantung dengan stroke tu sama tak? Sebenarnya dia berlaku dekat tempat yang berbeza. Kalau sakit jantung tu dia ibaratnya macam saluran dekat jantung korang tu macam tersumbat tau. Tapi stroke dia berlaku dekat otak. Okay, basically kan kita ada saluran darah kan ke otak kan. So dekat situ dia tersumbat and pecah. So dia boleh buatkan muka jadi sengit lah, ataupun lumpuh satu badan lah, ataupun lumpuh separuh badan lah. Lebih kurang macam tu lah. So dua-dua ni berpunca dari hal yang sama, iaitu sodium. Terjadilah dua perkara ini. Okay, MSG pula macam mana? MSG, ramai orang salahkan MSG, betul tak? Korang tahu tak sebenarnya MSG tu kandungan sodium dia 3 kali lebih rendah daripada garam putih
korang yang biasa yang kat rumah tu. Yes, aku tak tipu, tapi itulah dia. Kenapa kita selalu berprasangka buruk dengan MSG? Kenapa tak aku nak terangkan pasal benda ni? Sebab selama ni orang asyik salahkan MSG for everything. Tapi kalau korang perasan, ada je orang yang dia tak pernah gunakan MSG tapi dia still kena darah tinggi juga. Kenapa tu? So that's why aku nak bagi penerangan sikit lah pasal MSG. Macam mana kita ni semua ni, kebanyakan kita lah, boleh berprasangka buruk dengan MSG ni. Semua ni bermula bila Chinese Restaurant Syndrome wujud pada tahun 1968. So ada seorang doktor ni, nama dia, aku takut salah, nama dia Dr. Robert Ho Man Kwok. So apa doktor ni buat? Dia pergi tulis sepucuk surat kepada New England Journal of Medicine. So dalam surat tu dia cuma terangkan macam dia start rasa kebas-kebas, pening and berdebar-debar setiap kali makan dekat restoran Cina. Kan dekat sana pun ada juga kan restoran Cina macam-macam kan. So doktor ni bila dia makan kat situ, dia tulis surat lah. Dia kata saya rasa macam kebas-kebas lah, pening-pening lah setiap kali lepas dah makan dekat Chinese restaurant, lebih kurang macam tu. Yang ni dekat Amerika, restoran dekat Amerika lah. So basically dia cuma buat macam spekulasi ataupun agak-agak beberapa reason kenapa dia boleh mengalami semua itulah. Di antaranya adalah disebabkan oleh MSG. Tapi semua tu kan agak-agak assumption je. Tapi malangnya media dekat Amerika terus tangkap isu ni as a Chinese restaurant syndrome tadi tu. So orang dah macam ada kalau makan dekat Chinese restaurant mesti pakai MSG. So MSG ni lah penyebab sakit-sakit semua tu lah, benda-benda tu. Orang dah menerima propaganda tu. So reason yang kedua kenapa orang benci sangat dengan MSG, sebenarnya dia berlaku pada zaman 60-an lah, di mana zaman ni sentimen terhadap anti-Asia sangat kuat tau dekat Amerika. Basically orang barat, orang putih lah, dia macam merendahkan cara masak and juga kebersihan restoran Cina. So MSG ni dijadikan kambing hitam. Kambing hitam untuk kukuhkan lagi persepsi negatif terhadap komuniti tersebut lah. Walaupun sebenarnya dah banyak lah kajian yang dilakukan setelah itu untuk membuktikan bahawa MSG ni bukanlah punca utama, tapi orang dah percaya dah dengan stigma berikut. Dan yang terakhir, korang nak tahu apa? Sebab dia rely on satu journal ataupun penyelidikan, dan di mana penyelidikan ni aku rasa dia tak boleh dijadikan sebagai satu panduan untuk mengatakan MSG ni berbahaya untuk manusia. Kan ada beberapa manusia yang anti MSG. So diorang selalu ambil this kajian as diorang punya reason supaya buat orang lain benci juga MSG. So kajian tu pasal apa? Adalah satu kajian ni dia popular, tapi kajian ni dia animal based tau. Dia bukan human based. Korang dengar sini, animal based, bukan human based. So apa dia buat? So penyelidik ni dia pergi sontik MSG dengan kandungan yang tinggi lah, directly dekat ke otak tikus. Hasil dia apa? Berlaku kerosakan pada otak tikus. Sebab tu kata korang kalau nak baca paper research, janganlah bias, okay? Lepas tu jangan sesekali tengok yang animal based testing je. Korang kena tengok juga yang human based. And kenapa research ni kita tak boleh jadikan as panduan? Sebab manusia kan makan MSG dalam kuantiti yang kecil, and makan pun melalui mulut, bukan sontik terus masuk otak. Faham tak? Sistem penghadaman kita proses MSG dengan cara yang berbeza, dan MSG yang kita makan dekat perut ni tak mungkin nak akan melintasi brain blood barrier. Dia susah sangat nak melintasi, so tak mungkin. Nak lagi dalam dos yang normal, kecuali korang sontik direct dekat otak. Memang lah korang masukkan apa-apa benda direct dekat dalam otak, korang masukkan kicap dalam otak pun boleh rosak juga. Aku bukan nak bela sangat MSG ni, sebab kalau korang makan MSG secara berlebihan pun tak elok juga. Faham tak? Cuma aku nak perbetulkan stigma masyarakat pasal MSG, sebab orang salah faham tau. MSG padahal yang ditambah dalam makanan tu bukan MSG je. Ada orang tambah sos tiram lah, sos ni lah, macam-macam sos ditambah, okay? Dekat dalam sos tu pun ada sodium juga So korang kena ingat benda tu. And sekarang kita dah tahu benda tu bahaya, tu tak betul. Tapi tak mungkin lah kan kita tak letak garam langsung lah dalam makanan kita. Tersekat lah makanan kat kerongkong ni, tak ada rasa kan. Boleh korang pakai condiments ataupun nak pakai garam ke, nak pakai MSG ke, tapi dengan cara yang betul.
betul. Kalau kita nak tengok saranan dari World Health Organization, WHO lah, sebenarnya had garam kita ni cuma 1 sudu teh sehari. Dalam 5 gram macam tu lah, 5 gram of sodium lah per hari. Tapi ingat, itu total untuk semua hidangan tau, termasuk sos apa yang korang tambah tadi tu semua. Kena 5 gram je satu hari untuk badan kita. Total semua hidangan tu daripada siang sampai malam. Tips pro yang aku boleh bagi untuk korang lah. Pertama, korang boleh guna teknik sub ataupun kita ganti. So, contoh kalau korang dah letak MSG, korang kurangkan penggunaan garam. Sebab walaupun rasa garam tu dah turun secara drastik, tapi kita dapat lagi rasa umami daripada MSG tadi. So korang boleh cuba yang pertama ni dulu lah, untuk level-level yang macam nak biasakan diri kurangkan garam kan. So kiranya jangan letak dua-dua dalam kuantiti yang sama banyak. Korang dah letak MSG sikit, korang kurangkanlah penggunaan garam ataupun tak guna langsung, which is lagi bagus lah. And then next, kita gunakan natural enhancer. Apa benda tu? So sebelum korang ambil sos tiram, sos tomato, sos cili, semua-semua condiments tu, korang gunalah bahan semula jadi. Contohnya macam bawang putih ke, ataupun korang buat stok ikan, stok ayam sendiri ke. Macam tu lah, semula jadi. Bukan pakai yang cube pati ayam tu, semua tu tak ada. Okay? Tips yang seterusnya adalah rasa dulu dan baru tambah. So basically, korang janganlah tuang dulu semua kan, ikut suka-suka hati korang. So korang rasa dulu apa yang patut tambah, apa yang patut tak ditambah janganlah tambah. Rasa dulu slow-slow. Okay, kalau dah tumis semua tu rasa macam dah cukup, okay, stop it. Tak payah nak tambah benda-benda lain. And then last kali adalah rule of thumb. So apa benda ni? Kalau korang dah pakai contohnya sos tiram ke apa-apa sos lah, haramkan diri korang untuk tambah garam lepas tu. Kalau korang dah sentuh, dah letak dah sos kicap ke, sos tiram ke, apa-apa sos ke, tak payah letak garam. I know this is hard, tapi korang cuba slow-slow. Nanti lama-lama lidah korang terbiasa. Okay? Jadi lepas ni kalau nak masak kan, aku rasa korang kena kurangkanlah penggunaan condiments ni. Aku pun sama, aku pun kena kurangkan juga penggunaan condiments ni lah, macam sos dan lain-lain semua tu kan. Guna herba atau rempah asli sebagai perasa lah. Kan banyak kan sekarang kan, so korang boleh cari. Ataupun macam aku cakap tadi, korang buat sendiri korang punya stok ayam, stok ikan ke, untuk korang masak. Memang susah untuk biasakan lidah ni tapi kita kena start lah daripada sekarang sebelum terlambat. Aku dah 28 tahun, so aku kena tengok-tengok pengambilan makanan yang aku ambil juga. Korang pun sama lah. So korang please lah share video ni kepada mak ayah korang, atau kalau ada kawan-kawan yang hantu kicap ke, hantu sos ke, boleh bagi ni dekat diorang untuk tengok lah. So korang better check balik korang punya pemakanan, betul ke cuma MSG je yang membuat korang ada masalah kesihatan. Kalau korang ada penambahan macam sos dan lain-lain, korang kena ubah korang punya cara pemakanan sekarang juga. So I think that's all for today lah. Tu je video untuk kali ni. Aku tak tahu lagi nak bahas apa. So I'll see you guys in my next video. Bye bye.